Assalamualaikum korang. Abang Tan dah sampai Sempang Ampat. Sempang Ampat ni Abang Tan teringin nak makan kuih akuk secara bakar je secara tradisional menggunakan sabut korang. Abang Tan daripada Seremban, Abang Tan tinggal masuk Sempang Ampat, terus je Abang Tan memang pergi. Kalau korang nak pergi sini kan, korang nak nampak kubu, ada jalan tu. Inilah tempat dia korang. Kuih akuk bakar gunakan sabut kelapa. Ini nama tempat apa kak? Cerana Putih dalam kawasan Sempang Ampat lah. Okey, kalau korang pergi Cerana Putih Sempang Ampat ni, kalau korang tak singgah, maknanya korang memang tak cukup sifat lah korang. Korang kena rasa dulu kuih akuk ni memang terbaik. Korang Abang Tan dah cuba banyak kali dah. Setiap kali Abang Tan pergi hantar anak pergi ke KMNS, memang Abang Tan singgah, Abang Tan beli. Memang sedap korang. Sebab dia bakar dia pakai sabut. Korang, kalau korang pergi Sempang Ampat, kalau korang tak singgah ni, maknanya korang belum habis lagi kata orang explore tentang Sempang Ampat ni korang. Korang. Ini dia. Korang. Pakai sabut. Kau rasa korang boleh singgah korang. Singgah.